Okey Zat, kalau nampak tak apalah, nanti saya bicara tolong malu. Lagi yang dengan plan B kan, sebab plan B banyak. Contohnya tilawah, lelaki 11, perempuan 11, jadi 22 kan? Okey, dah pergi sana ya? Siap berjalan mas. Okey. Ya. Okey, jadinya lain-lain peraturan umum kita akan sampaikan masa taklimat sebelum masuk ke asrama ini. Jadi saya doakan semuanya perjalanannya di mana lancar. الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحاج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل القصص السجدة الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات صاد الزمر غافر. Semoga berjaya kepada semua yang masuk program Mahjah Al-Quran ni semua. Okay, bye. المجادلة الحشر الممتحين الصاف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحق Soalan pertama daripada surah Al-An'am juz 7 ayat 37 41.
الماعون الكوثر الكافر النصر المساد الإخلاص الفلق والآخر الناس صور في القرآن. Saya daripada Muar. Saya daripada kontingen Johor Bahru. Daripada Keluang, Kota Tinggi. Saya daripada SMKS Segamat. saya daripada daerah Tangkap, Sekolah Menengah Agama Lugatul Arabiah. Saya dari daerah Kulai, Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Putra. Saya daripada SMKJB, mewakili daerah Pasir Gudang. Daripada daerah Batu Pahat. Jadi insyaAllah kita tekadkan, bulatkan niat kita, bukan hanya pertandingan satu mata, tapi untuk ilmu, lebih-lebih lagi ilmu Al-Quran ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi selamat bertanding, selamat berjaya, bintang penajah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedia semua. Dengan seterusnya menampilkan peserta yang kedua kepersilakan. Di awal surah Yasin bermula ayat 1 hingga ayat 10. Ya Rabbi ya ku berserah, rasa sakit kamu sama dan serupa. Mungkin ada yang berbeza, cuma menghadapinya. Cepat atau lambat, apa nak dirisaukan? Maju seperti biasa, kuatkan keimanan. Yakinlah kan ada sesuatu menantimu. Selepas kesabaran kau jalankan acara tahfiz juzuk 1 sampai 18 dan 30 mendengar rendah. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya ku berserah. Ya berserah. Cek sifat terburu-buru, jangan terburu. Masa boleh atur berundur, bukan masuk berputus asa. Cuma belajar berserah, telaah agar jadi kuat dan tak beragam. Di pagi ku nanti ku pasti, ku perlukanmu juga lagi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput peserta ke-6 untuk memperdengarkan bacaannya. Peserta ini akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran bagi surah Al-Ma'idah bermula ayat 27. Dipersilakan. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi